dekat tangan aku ni ada. Kalau korang tak mampu nak beli kowe, korang boleh guna water dispenser ni. So bila korang beli, korang akan dapat satu water dispenser dengan dia punya pipe. Okay. So dekat sini korang boleh buat ada timer, ada lock dengan ada water dispenser untuk keluarkan air. Okay, sekejap lagi aku tunjuk kat korang macam mana nak guna benda ni. Jom. Okay, nak guna dia senang je. Korang kena make sure pipe dia bersambung dengan water dispenser. Okay, and then dekat atas ni ada 3 button. Yang ni untuk korang keluarkan air, yang ni untuk unlock, yang ni untuk timer. Okay, so contoh aku demo. Korang kena tekan unlock dulu, baru korang boleh tekan keluarkan air ataupun timer. So untuk korang terus keluarkan air, korang tekan ni. So air tu keluar. So kat sini korang boleh set 15 second, 35 second, 60 second sampailah 90 second. So pandai-pandai lah. So kalau korang nak beli benda ni, korang boleh klik link dekat bio.